Seorang ibu bernama Linda dan suaminya Kamal pergi ke satu majlis reunion rakan kongsi suaminya. Dorang bawa sekali anak perempuan dorang, Kasih. Majlis tu buat kat rumah banglo kawan Kamal, iaitu Azman dan isteri dia yang cantik, Suhaida. Tapi bila Linda sekeluarga sampai, rumah tu sunyi sepi. Tak ada tetamu lain pun yang datang. Azman cakap tetamu lain lambat sikit, jadi Azman dan Kamal pun keluar berborak kat laman. Tinggallah Linda, Suhaida dan Kasih kat ruang tamu. Tengah rancak Linda berborak hal perempuan dengan Suhaida, tiba-tiba Linda tersedar. Anak dia, Kasih, dah hilang dari pandangan. Linda dan Suhaida pergi pusing cari keliling rumah. Yang peliknya, rumah tu tiba-tiba jadi sunyi sangat, macam dorang masuk alam lain. Bila Linda panggil nama Kamal dan Azman kat luar pun, tak ada siapa menyahut. Hati Linda mula rasa tak sedap dan terancam. Dia terus lari ke dapur, capai 2 bilah pisau dan bagi satu kat Suhaida untuk pertahankan diri. Belum sempat diorang buat apa-apa, Suhaida tiba-tiba menjerit ketakutan. Kat depan pintu dapur tu, muncul seekor lembaga besar. Badan dia hitam legam dan mulut dia penuh dengan titisan darah. Lembaga tu terus terkam Suhaida dan cakar dia bertalu-talu. Linda yang terkejut separuh mati tu terus lari lintang pukang menyorok kat belakang sofa ruang tamu. Dia jerit minta tolong, tapi rumah tu masih gelap dan sunyi sepi. Tengah Linda menggigil menyorok tu, dia terpandang anak dia Kasih tengah lari ke arah luar rumah. Tapi kat luar tu ada lagi seekor lembaga hitam yang sama tengah cekik leher Kasih. Sebagai seorang ibu, hilang terus rasa takut Linda. Dia meluru keluar sambil jerit, "Allahu Akbar, jangan kacau anak aku, syaitan!" Dengan pisau kat tangan, Linda terkam dan tikam lembaga hitam tu berkali-kali untuk selamatkan anak dia. Kasih menangis ketakutan. Tiba-tiba, suami dia, Kamal, muncul dari belakang dan peluk Linda kuat-kuat. "Abang, saya dah selamatkan anak kita," kata Linda lega. Tapi pelukan Kamal tu makin lama makin kuat sampai Linda tak boleh bernafas. Bila Linda buka mata, yang tengah peluk dia tu bukan Kamal, tapi lembaga hitam tadi. Linda terus tikam perut lembaga tu. Tiba-tiba kedengaran bunyi siren. Anggota polis serbu pekarangan rumah tu sambil acukan pistol arah Linda. Linda meronta-ronta bila digari polis. "Saya tak salah, saya cuma buluh lembaga hitam nak selamatkan anak saya," jerit Linda. Korang nak tahu apa realiti sebenar kes ni? Berita keluar, Linda didakwa membunuh tuan rumah, Azman, dan isteri dia, Suhaida, dengan kejam menggunakan pisau. Suami Linda, Kamal, cedera parah ditikam di perut. Paling meremangkan, Kasih, anak perempuan yang Linda cuba selamatkan tu, sebenarnya dah lama meninggal dunia, diculik dan dibunuh tahun lepas. Semua lembaga dan kelibat Kasih tu hanyalah halusinasi Linda yang dah hilang kewarasan akibat trauma melampau. Yang dia tikam tu semua manusia yang tak bersalah.